Aduh, sakit kepala ni dah seminggu tak hilang. Asyik bila je tengok laptop ni. Mira, muka kerut je. Asal Aduh, aku dah seminggu sakit kepala weh. Mira. Kau ni dah lama tak cik mata. Aku pergi semalam kat Iris Optometri. Optometri tu. Wish, besar kat situ, kat Senawang tu. 30 minit je cek mata. Kau nak pergi lah. Terus siap je nak cek mata. Dia ada kau tatap laptop tu berjam-jam, sakit mata tu. Oh, Iris Optometri? Macam pernah dengar tu. Ya, Iris Optometri. Malam aku pergi jumpa kat siapa namanya, Jaja, Kak Jaja tu. Baik orangnya, dia terangkan satu persatu macam mana masalah mata aku. Aku rasa better kau pergi cek. Oh, aku ingat aku sakit kepala ni sebab stres je. Macam tu juga aku fikir dulu. Aku ingatkan aku sakit kepala. Padahal mata ni yang efek ni untuk sakit kepala ni. Kalau kat sana, kat Iris tu, dia orang punya servis tip-top. Jumpa Kak Jaja. Dia akan beri layanan yang baik. Dia punya alatan cukup, dia punya servis pun mantap. Kau pergi je lah kat sana. Kalau kau tak ada masa, kau pergi je lah after office hour. Dia orang buka pukul 9 pagi sampai pukul 7 malam setiap hari. Oh, macam tu. Nanti aku pergilah